Apabila biji tanaman itu ditanamkan ke dalam tanah, maka biji itu tidak terus tumbuh sebelum tanah yang dimasukinya bergerak, menimbulkan goncangan dapat dibaca melalui alat pengukur richter. Kerana gerakan itulah biji tersebut kemudian pecah dan tumbuh. Itu disebut dalam suratul Hajj ayat 5, fa iza anzalna 'alaihal ma' ihtazzat warabat. Apabila kami telah turunkan air di atas bumi itu atau di atas tanah, maka hiduplah bumi itu dan suburlah bumi itu. Allazi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Dialah yang telah memberi kepada setiap satu bentuk kejadian kemudian memberi petunjuk. Okey. Abu Daud dalam kitab As-Sunan Abu Daud dalam bab zakat pertanian menyebutkan, di Mesir aku pernah mengukur sebuah timun raksasa yang ternyata panjangnya mencapai 13 jengkal. Saya juga pernah melihat buah limau raksasa yang dibelah menjadi 2 potong, diangkut di atas ponggok unta seperti 2 sisi timbangan, yang satu di sebelah kanan, satu lagi sebelah kiri. Besarnya buah limau tu Dr. Zahul An-Najjar yang banyak melakukan pendidikan tentang ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kosmos ni, menyebutkan dalam sebuah ceramahnya bahawa jauh di angkasa raya sana terdapat beberapa komet atau bintang yang telah bergerak selama ribuan tahun dan memiliki kecepatan seperti cahaya. Namun hingga sekarang belum juga sampai ke orbit bumi, dan tiada lain yang dapat dilakukan selain menunggu saat kejatuhannya ke bumi. Kini yang tersisa dari komet itu hanyalah bidang edarnya sahaja. Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum, dan maka aku bersumpah dengan waktu jatuhnya bintang-bintang. Nak cerita apa sebenarnya ni? Disebutkan dalam hadis Al-Akhbar Al-Jadidiyah pada September 27, 1955. Ona ni apa nama ikan paus telah memasuki Paris laksana seorang penakluk dengan mendapat pengawalan sebanyak puluhan polis, baik yang berkenderaan ataupun yang berjalan kaki. Padahal Ona tidak lebih dari seekor ikan paus Norway yang sangat besar dan sudah diawetkan dengan berat 80,000 kg. Ona diangkut dengan menggunakan 10 alat penarik yang diikat pada trek pengangkut yang sangat besar. Ona akan dipamerkan selama sebulan dan para pengunjung dibenarkan memasuki perutnya yang disinari dengan elektrik, dan juga rongga perutnya mampu menampung 10 orang sekaligus. Namun para pengelola pameran Ona dan pihak polis masih belum sepakat mengenai tempat yang akan digunakan untuk meletakkan Ona. Mereka khawatir sekiranya Ona diletakkan di atas stesen kereta api bawah tanah, jalan yang digunakan untuk meletaknya akan runtuh. Besarnya binatang ni. Sekalipun ikan paus ini belum mencapai usia 18 bulan, namun panjangnya telah mencapai 20 meter, ditangkap pada September setahun sebelumnya di perairan Norway. Awalnya telah dibuatkan satu kereta penarik khusus untuk membawanya keliling Eropah, namun kereta itu tidak kuat menanggung beban seberat ikan itu. Kerana itu dibuatkanlah satu kenderaan penarik khusus, trailer yang panjangnya mencapai 30 meter. Nak cerita besarnya kejadian yang Allah boleh buat dekat seekor ikan paus ni. Okey. Ini sekarang ni tajuk ni nak cerita Allah ni, Tuhan kita ni, dia boleh buat apa sahaja. Kalau awak sedih ke apa ke, Tuhan boleh buat nak bagi awak gembira. Awak tengah gembira, Tuhan nak bagi sedih pun boleh. Allah boleh buat macam-macam benda dalam di langit, di bumi, dalam laut, semua Allah boleh buat. Itu yang sebesar-besar binatang. Ni sekecil binatang pula. Semut selalu menyimpan makanannya selama musim panas untuk persediaan musim dingin. Kerana pada musim dingin semut tidak akan keluar dari sarangnya. Apabila semut merasa khawatir biji yang dibawanya akan tumbuh, maka bijian itu dibelahnya menjadi 2. Lain halnya dengan ular padang pasir yang tidak memperolehi makanan, maka ia menegakkan dirinya seperti sebuah dahan hingga burung mahu hinggap padanya lalu ia memakannya. Nampak? Menurut ayat Allah Al-Qur'an cerita semua tentang kehebatan yang Allah buat pada setiap sesuatu kejadian dan petunjuk-petunjuk pada setiap kejadian tu. Ini semua ni cerita yang hebat-hebat ni. Abdul Razak Asy-Syan'ani, dia kata, saya pernah mendengar Ma'mar bin Rashid Al-Basri menceritakan pengalamannya bahawa dia pernah melihat setandan kurma seberat baral di Yaman. Besarnya setandan kurma seberat baral. Padahal semua pohon dan tumbuhan disirami dengan air yang sama, iaitu air hujan. Macam mana ada kurma yang besar pula?
Pepohon itu memiliki daya ketahanan masing-masing. Ada yang memiliki kekuatan pada batang akar, ada yang memiliki duri untuk membela diri, ada yang lainnya. Dan ada yang menggunakan rasa buahnya yang sangat kecut lagi menyengat. Okey. Dan ni saya rasa semua cerita pasal kehebatan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Taala. Sampailah ke muka surat sebelah cerita pasal astronomi. Muka surat sebelah tu cerita pasal sayuran, kobis yang besar, bawang merah yang besar, ada tomato yang besar 60 cm. Okey. Dekat tubuh badan kita pula, di bahagian kepala kita ada 4 jenis cairan. Ini semua ciptaan Allah. Hebatnya Allah buat detail. Ada cairan yang tawar yang terdapat di bahagian mulut yang berfungsi mengunyah makanan dan menelan minuman. Ada cairan yang kental dalam hidung yang berfungsi mencegahnya masuk debu. Ada cairan yang masin yang terdapat di kedua mata untuk melindunginya dari kekeringan. Ada cairan yang pahit yang terdapat dalam kedua telinga untuk melindunginya dari kemasukan serangga. Maknanya air dalam badan kita sama je air tu, tapi bila pergi tempat yang berbeza, lain pula rasa dia. Nak katanya detailnya Allah boleh buat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, apakah kamu tidak perhatikan? Okey. Jadi kita tengok buku surat sebelah lagi. Kita cuba ringkaskan. Senang ceritanya, kenapa Dr. Abdul Al-Qarni masukkan semua bentuk-bentuk ciptaan-ciptaan yang hebat-hebat ini, apa yang Allah telah buat pada manusia, pada tumbuhan, pada binatang, atau apa juga kejadian yang berlaku dalam hidup, semuanya Allah buat dengan kuasa Allah Subhanahu Taala. Jadi kita kalau tengah bersedih, bila baca ciptaan-ciptaan Allah ini, maka kita akan rasa hebatnya Allah boleh buat. Dan jiwa kita yang tengah sempit tadi, sepatutnya dengan kita memikir kejadian alam, kita boleh tenangkan jiwa kita. Kalau dunia yang complicated ni pun Allah boleh buat, apalah sangat benda yang berlaku kat saya. Itu sebenarnya kesimpulannya Dr. Abdul Qarni nak cuba sampaikan. Dia cuba cerita benda yang hebat-hebat ini, nak bagi tahu dekat kita, awak jangan risau sangat. Apa saja berlaku dekat awak punya pekerjaan, dekat dalam rumah tangga awak, di mana-mana, dengan kita tengah bergaduh dengan jiran, apa saja menyebabkan kita sakit hati, jadi letih, jadi sedih, semua itu Allah boleh buat untuk tukarnya, untuk menjadi lebih baik. Kerana dunia yang begitu susah nak ditentukan, nak dibuat, ini pun Allah boleh buat dengan mudah. Sebagai contoh mudah ginilah, masa kita kecil dulu, bila berlaku apa-apa dekat kita, dekat sekolah, contohlah berlaku apa-apa je, orang cuba menyakat kita masa kita kecil, ada orang bully kita contoh, atau kita kehilangan barang masa dalam perjalanan sekolah, balik sekolah barang kita hilang semua, orang buat benda-benda yang tak elok kat kita. Memang kita sedih, kita sakit hati, kita itu semua. Tapi bila kita tak ada benda yang kita fikir mak bapak kita. Yang kita fikir mak bapak kita je akan selesaikan benda ni. Kan? Mana balik kita mesti mengadu dengan mak bapak kita. Mak bapak kita boleh buat kepada siapa yang ambil kita ni barang. Mak ayah kita boleh beli yang baru. Mak kita boleh cari siapa yang curi barang kita, siapa yang sakat kita, siapa yang bully kita kat sekolah. Jadi kita rasa hebatnya mak ayah kita ni. Bila kita memikirkan mak ayah kita hebat tu pun, kita dah rasa lega. Oh, kau buat aku, nanti aku cerita dengan mak ayah aku. Kita membayangkan Allah itu hebat, maka apa yang berlaku dekat kita ni, kita akan rasa okey, tak apa kan, Tuhan aku hebat. Kau buat aku sekarang, tak apa, kalau lepas ni kau siap bila bapak aku datang sekolah, kau tahulah. Jadi kita rasa bapak kita hebat, mak kita hebat, berlaku apa pun dekat kita, kita ada tempat bergantung. Ini yang cuba nak disampaikan. Teruk macam mana pun kita tengah dihina di dunia, bersedih, susah, payah, kita jangan risau. Kita ada Tuhan yang maha hebat. Kita kata Allah maha kaya, kita kata Allah maha hebat, Allah maha agung, Allah maha perkasa. Jadi benda tu sangat penting. Sebab ada orang, bila dia tengah susah, akhirnya dia rasa Tuhan yang tak hebat. Mana pergi Tuhan? Mana pergi Allah? Kenapa saja? Dia tak rasa dia tak rasa dah Allah boleh lindung dia. Okey? Orang tengah terhina dekat dunia.
Siapa yang kau nak minta tolong? Mak ayah kau dah tak ada. Kau tak ada siapa-siapa. Jadi kita bertambah down. Sebab kita tak ada siapa-siapa, kita nak bergantung. Tapi berbeza bila mana kita dilanda musibah, sebenarnya kita tetap akan ada. Saat orang kata kita ditinggalkan, kita tak ada kawan, kita tak ada siapa, Allah ingatkan kita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kan surah Ad-Duha kan? Saat Nabi sedih, saat Nabi stres, wahyu tak turun lama, orang Mekah pula hina-hina Nabi, habislah Tuhan kau dah tak ada dah. Kau nak sangat jadi Nabi kan? Mana wahyu, mana malaikat tak datang pun, mana Tuhan kau lama tak ada pun. Jadi Nabi pun down juga. Tapi tiba-tiba bila turun ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu wahai Muhammad sesekali tidak meninggalkan kamu sebagaimana yang kamu rasa, sebagaimana apa yang orang kata kat kamu. Jadi kita kat dunia ni kita takkan ditinggalkan oleh Allah. Maknanya kita diberikan musibah sebab Allah sedang bersama kita. Konsepnya begitu Kalau manusia ni buat musibah kat kita, dia melarikan diri daripada kita. Allah tidak, dia buat musibah kat kita untuk dia berdamping dengan kita. Itu je bendanya. Macam yang kita pernah sebut sebelum ni dengan musibah yang diberikan menyebabkan kita boleh solat malam. Dengan musibah yang diberikan, kita rajin baca Quran. Dulu susah, saat senang, saat tak ada apa-apa masalah dalam hidup, susah buat ibadat ni. Tapi rupanya bila diberikan masalah, diberikan kesedihan, barulah dia senang nak ibadat rupanya. Itu menunjukkan bahawa Allah sedang dekat dengan kita. Okey ini ni tajuk kita tentang bagaimana nak bagi jiwa kita lapang balik, nak bagi kita kuat balik jiwa kita. Kita kena rasa Allah tu kuat, Allah tu hebat. Baru jiwa kita jadi kuat. Kalau tak, jiwa kita tengah sedih, tengah lemah, tiba-tiba kita rasa tak ada siapa-siapa yang hebat boleh tolong kita. Jadi susahlah, bertambah payahlah hidup kita. Jadi sebab itu betul lah bila orang jiwa tengah lemah ni memang dia kena kuatkan jiwa lah. Maka tu yang kena ibadat, tu yang kena bangun malam, tu yang kena baca Quran, kena berzikir banyak. Benda tu yang akan kuatkan jiwa. Ramadan ini antara sebab Allah bagi kita sebulan untuk puasa, untuk buat ibadat secara konsisten, sebab nak kuatkan jiwa. Jiwa yang senang sakit, jiwa yang senang meronta, jiwa yang senang sedih, yang senang terasa, tengok orang lebih jadi tak seronok tengok orang lebih. Jiwa ni sedang lemah, sedang sakit sebenarnya. Tapi rupanya bila buat ibadat, buat puasa, buat baca Quran, buat bangun malam, solat tarawih apa semua ni, rupanya dia kuatkan jiwa kita. Sebenarnya dia sedang membersihkan jiwa yang kotor, menguatkan jiwa yang lemah, menyihatkan jiwa yang sakit sebenarnya. Okey. Baik. Selesai tajuk tu. Kena rasa Allah hebat, insya-Allah jiwa kita akan jadi kuat. Tajuk yang seterusnya. Orang yang bersedih ini sebenarnya dia kena banyak untuk fikir Allah. Yalah, memang itulah normanya sebagai orang mukmin Kalau orang yang bukan Islam, lain pula. Kalau bersedih dia cari kelab malam, kalau bersedih dia pergi cari arak untuk lupakan benda tu. Kita tidak. Lagi sedih, lagi susah, lagilah kita cari Allah. Jadi tajuk yang seterusnya adalah Ya Allah, Ya Allah ni maksudnya apa? Dalam Al-Quran banyak perkara yang bila mana apa je kesedihan, Allah yang akan selamatkan. Apa saja masalah, Allah yang selesaikan. So ini semua cerita-cerita yang menceritakan kepada kita tentang apa-apa Tuhan ada. Awak jangan risau. Contoh surah Al-An'am ayat 64. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin. Katakanlah Allah lah yang menyelamatkan kalian dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan lainnya. Jangan risau, Allah ada. Alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Kul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahar. Siapakah, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat dan di laut? Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard. Dan kami hendak memberikan kurniaan kepada orang yang tertindas di muka bumi Mesir. Cerita pasal Nabi Adam pula, summa jtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wahda. Kemudian Tuhan memilihnya, maka dia menerima taubat Nabi Adam dan memberinya petunjuk. Tentang Nabi Nuh, fanajjainahu wa ahlahu minal karbil azim. Kami selamatkan Nabi Nuh beserta pengikutnya dari bencana banjir yang besar.
Nabi Ibrahim, kulna ya narukuni badan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan bawa keselamatan bagi Ibrahim. Mana semua Allah yang bantu hamba-Nya. Nabi Ibrahim kena campak dalam api, api jadi sejuk. Nabi Yaqub, asallahu ayyatiyani bihim jami'an, mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Ini cerita pasal Nabi Yusuf AS dengan Nabi Yaqub. Betul juga kisah Nabi Yusuf. Bila mana dia dah keluar daripada penjara, kan tekanan hidup dia masa dalam penjara. Bila dah keluar, tengok, waqad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi. Dan sungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika mendatangkan kalian, wahai bapaku dan saudara-saudaraku, dari dusun padang pasir. Okey. Ini semua cerita pasal Nabi-Nabi ni. Nabi Daud pula, faghafarna lahu dzalika wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Maka kami ampuni baginya kesalahan itu, dan sungguhnya dia memiliki kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Nabi Ayub, fakashafna ma bihi min durrin, yang dilanda sakit sampai berbelas tahun, akhirnya Allah hilangkan penyakit itu. Nabi Yunus, wa najainahu minal gham, dia ditelan ikan paus, ikan nun, maka Allah selamatkan dia daripada ghammi itu, daripada kedukaan, takut dan sedih dia duduk dalam perut ikan paus tu. Nabi Musa, fanajainaka minal gham, kami selamatkan wahai Musa daripada kesusahan, daripada Firaun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, jika kalian tidak menolong Muhammad, maka sungguhnya Allah telah menolongnya. Ayat ini turun kepada umat Nabi Muhammad yang tak nak tolong Nabi, yang tak percaya kat Nabi. Allah kata tak apa, tak nak percaya tak apa, Allah akan buat. Sama juga dalam surah Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahda wajadaka a'ilan fa'aghna. Semua ni Allah yang buat. Dan ketika Nabi anak yatim, Allah yang lindungi dia. Dia tak ada bapa, tak ada pakcik pun, datuk pun meninggal, apa orang dalam keluarga Nabi, orang yang baik-baik dan semua tak ada, maka tak apa, Allah yang lindung Nabi. Ketika Nabi tak tahu mana nak buat decision, nak buat keputusan, dhallan fahda, Allah bagi petunjuk. Bila Nabi kekurangan a'il, tengah kekurangan harta tak ada, fa'aghna, Allah bagi kecukupan dan kekayaan, Nabi boleh survive. Jadi nak bagi tahu hidup ini Allah ada. Jadi senang cerita, sebenarnya benda ni kadang-kadang kita tak payah fikir pun. Dengan hanya sebut perkataan Allah ada pun kita akan tenang. Sebenarnya. Kita selalu kadang-kadang jumpa kawan-kawan atau mungkin anak kita ke apa ke, mungkin tengah susah mengadu kita macam-macam ni. Ada benda kita boleh tolong, tapi ada waktu yang kadang-kadang kita nak tolong tapi mungkin susah atau mungkin payah sebagainya. Antara benda yang akan keluar daripada mulut kita, tak apa kak jangan risau, kak Allah ada. Sebenarnya kita sebut kata Allah ada tu pun sebenarnya telah beri kekuatan pada kita yang tengah sedih, yang tengah susah tu. Tambah pula kalau kita bukan sekadar cakap Allah ada, kita tahu Allah tu memang betul-betul kuasa, dia boleh buat. Contoh bagi kita yang pernah ada pengalaman masa kita susah itu ini, kita serah balik hidup kita pada Allah, kita berbakti betul-betul pada ibadat kepada Allah, kita doa sungguh-sungguh pada Allah, kita bangun malam apa semua, Allah selesaikan masalah kita. Sampai pernah ada pengalaman. Ni testing. Ini masalah kalau konsert free ni macam ni. Kalau konsert berbayar dia ni bateri ke apa? Bateri tu. Dia buat dia terkejut pula. Testing, okey. Ada konsert ke bulan Ramadan? Apa tak adanya? Banyak konsert, buffet tu semua ada konsert. Dia waktu yang saya kena panggil tazkirah, habis buka puasa kan, mana pukul 8 dia start show. Kalau saya kena duduk meja depan pentas, kita dah tahu dah pukul 8 ada show, memang kita pergi sembahyang maghrib, memang kita duduk belakang sudahnya. Tak ada kita nak duduk depan tu. Kita tak tahulah. Kadang-kadang yang ada tu bukan orang muda yang menikmati tu, yang kadang-kadang dia ada event, dia dah sediakan event buffet tu dengan ada ceramah lah apa semua. Lepas tu ada tarawih. Yang pergi tarawih tak sampai 10% pun.
Jadi ini bukan isu saya dijemput untuk sertai event itu dengan dibayar saja. Jadi cuma kita rasa alah, kalau macam ni keadaannya aku tak nak terima bayaran ni. Sebab kita rasa alah, yang tu kadang level mak-mak kita kan, ni bayar-bayar akak-akak semua. Yang tu tak ada lah. Yang tu muzik je. Tak ada yang live concert kat depan Ini yang kadang dah banyak event yang macam tu yang dah umur senior 50-60 masih lagi. Dia tahu je bersebelahan dengan dewan tu kita dah sediakan provide tempat, ada tarawih apa semua. Kan imam punya sedap, import daripada Madinah lagi. So sistem bagus, apa baca paling sedap dah kita buat tapi return 10% je. Dekat konsert tu bukanlah penyanyi hebat pun. Itu grup band biasa-biasa je, cuma orang nak. Sebab satu dah makan bayar buffet satu hal, yang keduanya ada seronok-seronok tu lah. Jadi itulah ceritanya. Kadang-kadang rasa alah, dah senior dah, apa masih lagi macam tu Tengok gaya tu sama gaya dengan akak-akak semua. Muka pun hampir sama je. Akak ada dalam majlis tu. Ada lah, nampak iras-iras tu ada tak apalah, kita doa. Memang kita sangka baik je dekat rumah nanti dia ibadat, insyaAllah. Memanglah ibadat, kita tak kata tak ibadat. Cuma isunya adalah Ramadan kena tinggal benda ni. Awak ada 11 bulan untuk buat, kan? Sebenarnya sebulan je, relax sekejap. Okay? Bukanlah lepas Ramadan nanti boleh buat. Cuma kuatkan diri sikit Ramadan ni. Buka puasa mengamal tapi dah jadi isu yang macam nanti benda macam dah jadi pemasukan. Jadi kita nak elakkan benda tu. Jadi kan kita tak nak jadi musuh, kita pergi. Sebab tu kena pilih event apa. Sebab tu masa plan kita nak tempat yang elok lah. Kita boleh plan sama-sama kan. Ataupun banyak je kita, yang penting kita pergi tapi kita tak join benda yang tak sepatutnya lah. Sebab tolak dengan baik lah. Bagi tahu lah sibuk ke apa gitu kan. Tak apa, nanti lepas raya kita jumpa. Kita create alasan yang tetap menjaga hubungan lah. Itu je kan. Sepatutnya tak ada isu lah sepatutnya. Sebab orang tak kata kita nak bermusuh pun. Orang pun tahu kadang-kadang kita nak fokus kat masjid ke apa kan. InsyaAllah orang akan respect je benda tu. Sepatutnya lah. Tak tahu lah grup akak macam mana kan. Salah kita. Macam kita nak kena pergi juga kat dia. Tak ada apa pun. Kalau orang cakap je, biar je, ignore je. Tak ada apa-apa insya-Allah. Okey. Dan kita pun sebenarnya tak rugi pun kehilangan kawan yang macam tu. Sebenarnya. Kalau dia nak benci kita pun dengan sebab kita nak menjaga ibadat berbanding maksiat yang bakal berlaku, kan? Maka sebenarnya itu bukan kawan kita pun sebenarnya. Dan sebenarnya kita tak sesuai pun lagi untuk tak sesuai dah untuk nak duduk dalam kelompok yang sama. Okey. Itulah proses tapisan untuk Allah tapis mana yang sesuai duduk sebagai circle kita. Baik, insya-Allah. Okey. Jadi berkaitan dengan orang yang bersedih ini, sebut perkataan Allah tu penting. Poin-poinnya adalah sebut tentang Allah dan ingat apa yang Allah boleh buat. So ayat-ayat yang ada cerita pasal Allah tolong semua Nabi-Nabi, Allah tolong semua orang yang susah, maka kita ingat benda ni. Okay, bila kita tengah susah, kita tengah kena musibah, ingat Allah ada. Kita apa-apa, kita suami isteri tengah ada masalah kan, suami kita mengadu tentang projeknya apa benda tersebut kan, memang kita pun risau bila tengok projek dia tiba-tiba cancel. Kita dah mikir survival kita macam mana lah, abang macam mana, lemak bang kita punya ni, bayar sekolah anak macam mana, kita punya ni semua. Memang kita akan risau. Tapi untuk tenteramkan balik antara kita berdua ni, tak bang, kita doa lah banyak dengan Allah. Allah ada bang, insya-Allah.
Kita jangan risau, kita minta sungguh-sungguh dengan Allah, kita buat apa yang dia nak, kita yakin, kita serah diri. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Ini maksudnya fahuwa hasbuh. Apa ayat 1000 dinar? Tak tahulah, saya tak suka guna perkataan ayat 1000 dinar tu sebab saya tak tahu sejarah ayat 1000 dinar tu apa Dia adalah ayat Al-Quran surah At-Talaq, hujung ayat kedua dan gabungan dengan awal ayat yang ketiga. Dia combine dua ayat itu, jadilah satu jenama ayat 1000 dinar. Cuma pada saya intisarinya sangat hebat. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maknanya kalau kita tengah ada musibah, kembali pada Allah. Ramadan kita bertakwa sungguh-sungguh ni, okey, yaj'al lahu makhraja, Allah akan bagi jalan keluar. Maknanya kita Ramadan, kita jangan hanya semata-mata fikir nak buat ibadat untuk pahala banyak. Contoh bila kita buat ibadat banyak Ramadan sebab saya nak tambah ketakwaan, sebab saya tengah memang buntu ni sekarang ni. Banyak pintu-pintu yang sedang tertutup, saya tak boleh nak keluar ni daripada semua musibah atau kepayahan hidup saya dan sebagainya. Maka bila kita baca ayat "Wa may yattaqillah", awak bertakwa, ni Ramadan awak sedang meningkatkan ketakwaan, awak jangan lupa, kita jangan lupa, yaj'al lahu makhraja. Allah akan bagi kita jalan keluar. Okey. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan bagi rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Dan ni yang poinnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang serah dirinya pada Allah, dia percaya Allah betul-betul, dia bagi komitmen tu. Memang kalau fikir sedok logik, habislah bang, macam mana kita 2-3 bulan ni, habislah itu ni, duit kita kena tipu ni kan. Macam mana ni bang, kita nak report polis pun bukannya boleh settle dalam sebulan 2. Jadi tak apa bang, kita bangun malam, kita baca Quran banyak, kita buatlah apa semua dosa-dosa pun kita tinggal semua betul-betul, kita bertakwa. Maksudnya kita bertakwa. Maka kita serah balik diri kita pada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Dengan ketakwaan kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, kita tingkatkan ibadat-ibadat kita. Saat kita kena musibah, maka kita serah balik diri kita. Kita harap, ya Allah, kau bantu aku, ya Allah, kau bantu aku. Kita biasa kena contoh orang tipu duit kita. Kita doa, ya Allah, bagilah orang ni diberi hidayah untuk ganti balik duit saya. Ya Allah, orang ni berhutang dengan saya, tolong bagi dia bagi balik. Boleh nak doa macam tu? Boleh tak doa macam tu? Boleh je. Tapi sebenarnya kita boleh doa lebih daripada tu. Kita tak payah kata dah bagi orang ni ganti, tak. Sebenarnya tak perlu. Yang ganti tu Allah, bukan orang ni. Sebab tu Nabi ajar doa kan, Allah ma'ajurni fi musibati, ya Allah berikan ganjaran pada musibah yang kau bagi ke aku ni, wakhluf li khairan minha, dan gantikan dengan apa yang telah berlaku, yang hilang apa semua ni, gantikan yang lebih baik. Maknanya Allah yang akan ganti, bukannya musibah tu akan recover balik, bukan. Dan selagi kita harap manusia yang settlekan masalah kita, lagi tu kita akan stres. Selagi orang tu tak settlekan balik benda yang dia buat kat kita kan. Dah ada tipu kita, tiba-tiba kita nampak pula dia dekat Facebook tengah sonok-sonok pergi makan dengan kawan-kawan pula, lagi sakit hati sebab kita masih harap dia pulang balik duit kita. Tapi sebenarnya bila kita serah diri pada Allah dan kita yakin Allah boleh settlekan lah masalah tu, apalah sangat duit awak kena tipu tu kan. Duit ni pun Allah yang bagi sebelum awak kena tipu pun, jadi Allah boleh pulang balik. Dengan kesabaran awak pula, Allah boleh bagi yang lebih baik pula. Jadi maksud wa may tawakkal ni maksud serah diri pada Allah tu. Memang nervous tau, ada betul ke kan. Betul ke hujung bulan saya nak bayar ni, duit tengah tak cukup ni, hujung bulan macam-macam utilities lah, itulah yuran ni, takut kereta kena tarik. Serah diri pada Allah. Tingkatkan usaha amal-amal kita. Yakin pada Allah. Macam orang kata ulat dalam batu ada ni. Kita mungkin benda tu klise sangat, ulat dalam batu pun ni, burung pun ada makan, takkan manusia hamba yang bertakwa. So kita fikir, kita puasa, kita bangun malam, kita baca Quran, kita doa, takkan Allah tak dengar kita? Mustahil lah Allah tak dengar. Sebab Allah dah janji macam tu kan. Allah kata dalam hadis kan, Nabi kata apa? Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. In tansurullah yansurkum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Kan? Jadi takkanlah kita dah buat sungguh-sungguh sampai berjaga malam, sampai letih, sampai apa. Kita pun nak happy-happy juga macam orang lain boleh release tension apa, buffet, pergi buffet, lepas tu lepak malam,
Tarawih tak apa, tak buat mana ni, sunat je pun. Kita pernah juga benda macam tu, tapi fikir rugilah kalau tinggal tarawih. Tak apalah, saya tak pergi buffet. Kita nak juga makan best-best tu. Kan hari-hari makan lauk masjid je. Best juga lauk masjid pun kan. Tapi buffet lagi sedap. Pak lobster lah, tengok dia makan tomahawk spend RM500. Kita pun nak juga rasa benda macam tu. Tapi fikir balik, daripada habis 600, baik saya makan 100, 500 saya sedekah. Contoh kan. Tapi asyik sedekah je, saya sekali nak juga tomahawk. Kita nak juga benda tu. Jadi kita susah payah buat ni. Tak apalah, tak payahlah tomahawk. Tak apalah, tak payahlah ni. Yang penting ibadat lah. Jadi kita bersusah payah buat ni, takkan Allah nak biar kita. Kan? Sangka baik dengan Allah tu je. Sangka baik. Mustahil Allah biar kita. Mustahil. Sebab Allah ni tak mungkin janji. Bila Allah kata may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang dah serah dirinya pada Allah, fa huwa hasbuh, Allah yang akan jaga dia. Allah akan settlekan masalah dia. Okey tu ya. Jadi sebab itu ayat cerita yang poin yang disebut oleh Dr. Al-Qarni ini adalah apa-apa Allah, Allah, Allah. Sebab tu tajuk dia letak simple je, ya Allah. Jadi kita kalau berlaku benda dalam hidup, jangan cari manusia, cari Allah dulu. Apa ramai orang cari manusia kan, sedih tu dia kat Facebook. Okey. Dah 2 jam posting tu, 2 je like. Delete balik posting tu. Menyakitkan hati pula Tak ada orang support kita pula. Jadi baik mengadu dengan Allah. Allah takkan biarkan kita gitulah. Jadi kalau kita tengok kes-kes yang ada dalam Quran yang diceritakan, semua kes besar-besar tu, menghadap Firaun, menghadap ikan paus, penyakit berbelah tahun, kan, kena tenggelam banjir, serah diri pada Allah sepatutnya. Tapi itulah, ada orang dia mengharapkan Allah tapi dia tak tunaikan dulu sebelum dia mengharap tu. Tu masalahnya. Dia tidak tunaikan dulu apa yang Allah nak. Masa tengah kena musibah banjir, berapa ramai orang tak semayang masa kena musibah banjir. Padahal dia boleh semayang dalam keadaan tengah susah tu. Dan sepatutnya tengah kena musibah, tengah susah, walaupun dia semayang dengan serba kekurangan, dengan basah-basah, dengan takut-takut bot tak sampai semua tu, time tu lah doanya lagi makbul untuk dia minta. Tapi ramai orang miss lah benda tu. Ada orang sakit, tengah sakit tak semayang. Ada orang tengah stres, bila stres semayang pun tinggal. Stresnya pasal alasannya stres. Sepatutnya stres tu lah dia kena zikir banyak untuk tenangkan balik hati dia. Jadi gitulah sebenarnya. Nak dapat bantuan Allah, buat dulu. Intan surullah, kamu tolong dulu Allah. Maksudnya buat dulu apa yang Allah suruh. Yang suruhkum, Allah akan tolong balik kamu. InsyaAllah lah, insyaAllah Di Ramadan dah nak berada di penghujung dah ni. Kalau kita boleh bercakap dengan Allah pada malam-malam akhir ni kan, ya Allah, saya dah susah payah. Saya bukanlah larat sangat nak puasa, tapi saya cuba, saya puasa juga walaupun letih. Ya Allah, saya baca Quran walaupun mata dah tak nampak, walaupun perlahan, walaupun apalah, kita bagi saja apa-apa perkara yang kita buat dengan susahnya saya nak buat ni, ya Allah. Saya sedekah walaupun bajet saya sebenarnya, saya sedihlah dulu saya boleh sedekah banyak, sekarang saya pun sedekah ni je, ya Allah. Engkau tengah uji aku dengan pendapatan yang kurang, jadi saya sedekah ni je yang saya mampu, tapi saya still buat. Apa lagi? Saya ngantuk, saya nak juga tidur, tapi saya bangun, saya berjaga malam. Kita bercakap dengan Allah, ya Allah, ini semua yang saya persembahkan, ini semua bukti saya beriman. Ya Allah, tolonglah selesaikan apa juga urusan-urusan saya. Tak cerita spesifik pun tak apa. Bagi tahu general je. Bagi tahu general. Begitu. Kan apa saya pernah sebut ke doa yang macam mana cara serahkan diri pada Tuhan saat kita kena kesusahan. Doa Nabi tu. Saya pernah share ke belum Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsi tarfata a'yun. Pernah tak saya share yang tu? Mungkin ada yang dah hafal doa ni. Doa ni sangat powerful sebenarnya. Dan doa ni boleh tenangkan kita. Bagi orang yang tengah rasa tak ada siapa boleh tolong, atau dia tak confident apa yang dia buat ni jadi ke tak jadi, untuk nak recover balik masalah dia, ataupun mengharapkan orang tapi tak dapat lagi jawapan. Apa kata kita ketepikan semua benda yang kita rasa hebat tu, yang tolong untuk konon-konon boleh settlekan masalah kita, ketepikan semua tu. Mungkin dia boleh settlekan, tapi ketepikan. Cuba kita baca doa ni. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Doa ni dia ada kaitan dengan apa yang kita bincang ni. Kita rasa Allah paling hebat.
Sebab selagi kita rasa orang ni boleh tolong, kawan baik kita ni boleh tolong, insya-Allah kot. Tapi nak call dia sebab salah ni. Lama tak call ni. Tapi tak apa, reserve dulu. Aku try cari orang lain ni, kalau tak boleh kat baru call dia. Contohlah Kita masih harap manusia, masih harap ni semua. Memang insya-Allah mungkin boleh, dia boleh tolong. Tapi cuba kita tepikan sekejap, cuba kita try doa yang ni dulu. Allahumma ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha perkasa, yang maha berdiri. So ada kaitan dengan yang kita bincang adalah apa-apa ingat Allah dulu. Serah diri pada Allah dulu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika, dengan rahmatmu. Dengan rahmatmu ya Allah, astaghis, aku minta tolong. Tadi kita minta tolong dengan manusia kan? Ni tak. Kita tolong dengan Allah dulu. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Ataupun senang ceritanya, rahmat ini maksudnya kasihan. Dengan belas kasihanmu ya Allah, ya Allah, kau tak kesian kau tengok aku macam ni? Kan? Jadi aku dah buat semua-semua ni, ya Allah, kau kesianlah dekat aku. Jadi aku tengah susah ni, tolong aku ya Allah. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu ya Allah aku minta tolong. Apa yang kita nak minta? Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, tolong perbaiki semua urusan aku. Maknanya betulkan balik ataupun selesaikan masalah aku. Aslih, aku tengah tak elok ni, elokkan balik. Aslih li sya'ni kullahu. Bila sebut kullah tu, tak payah listkan apa. Ada masalah dengan anak ke, kena tipu ke, sakit ke, tak payah list. Sebut kullah tu merangkumi, sehingga ulama sebut dunia akhirat. Allah permudahkan semuanya. Allah akan perbaiki semua urusan-urusan kita. Urusan ibadat ke, urusan dunia ke, apa saja. Contoh ibadat kita rasa susah, kita rasa kurang, kita rasa tak semangat nak buat ibadat. Dengan kita baca macam ni, Allah akan bagi kita semangat untuk ibadat. Okey, aslih li sya'ni kullah. Ni yang last sekali ni paling power sekali. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah kau serahkan dekat aku apa-apa urusan walaupun sekelip mata. Apa maksudnya? Mata yang berkelip ni, pernah ke kita tentukan bila waktu nak berkelip? Berkelip mata ni, pernah ke kita tentukan setiap seminit kena 100 kali kelip? Kalau tak, mata akan kabur. Stres tak kita kalau kita kena tentu? Kalau tak dapat hit, contohlah macam orang yang bergantung dengan ubat lah. Kalau tak pakai ubat, dia akan jadi macam ni. Kan dia bergantung tu. Kalau tak insulin, dia akan jadi gini. Stres kalau tiba-tiba tertinggal dia punya insulin tu. Alamak, macam mana nak patah balik? Takut dia risau. Alah, habislah saya hypo dah nanti ni kan. Benda tu akan menekan dia selagi dia bergantung. Jadi sekarang doa ni mengajar kita, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah kau serahkan ke aku apa-apa berurusan aku walaupun sekelip mata. Sebagaimana engkau yang uruskan mata yang berkelip ini, yang aku tak pernah stres fikir dia pun. Jadi semua benda-benda dalam hidup pun, ya Allah, kalau boleh engkau yang tolong buatkan untuk aku. Itu maksudnya. Sebagaimana engkau buatkan kelipan mata ini pun engkau yang tentukan, degupan jantung tu engkau yang tentukan. Boleh tak ya Allah kau tentukan kehidupan aku? Apa kita nak buat, berlaku apa-apa, macam mana solutionnya, ini. Allah yang akan tolong kita. Soalannya bila kita nak pergi bekerja, Allah yang kerjakan pekerjaan itu. Kita memandu, Allah yang memandu untuk kita. Kita bercakap, Allah yang bagi idea apa yang kita nak cakap hari ini. Itu maksudnya. Sebagaimana kita masa kita kecil, kita tak pernah stres, tak pernah tertekan pun. Sebab kita tahu semua mak ayah kita settle kan. Kita tak pernah decide apa-apa pun masa kita kecil Tapi bila one day kita rasa kita dah mula pandai fikir, dah masuk remaja, ada berkawan sikit, dah sepandai buat keputusan, kita start tentukan. Tapi rupanya itulah yang menyusahkan kita. Banyak yang kita tentukan salah. Okey? Kita yang start tentukan, dan yang lagi dahsyat lagi, bila kita dah mula ada decision, kita dah mula lawan pula mak ayah kita. Benda yang sama jadi dalam kehidupan kita. Kita dah rasa kita dah bagus, kita lawanlah Tuhan kita yang cuba nak tentu ni. Allah dah bagi dah acuan laluan, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Inilah acuan Allah, dan sebutkan apa acuan yang lagi hebat daripada acuan Allah, aturan Allah. Tapi ramai orang yang dia decide sendiri untuk dia rasa ini pilihan dia, sedangkan benda tu akan merosakkan dia. Jadi sekarang ni kita nak kembalikan balik, walaupun kita rasa kita boleh buat keputusan,
Selama ni pun kita survive dengan keputusan-keputusan kita. Tapi apa kata bila kita dah amal doa macam ni, Allah yang tolong aturkan segala-galanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Saya rasa saya ada simpan doa tu, saya share terus dalam grup duha tu sebelum saya lupa. Doa Allah jaga kita dan Allah bantu kita. Saya masuk sekarang dalam kuliah duha punya grup. Dah boleh tengok dalam tu. Okey. Baik, jadi doa ni tadi sebenarnya ada kaitan dengan yang tadi kita bincang ni. Apa-apa ingat Allah. Apa-apa tahu Allah akan boleh tolong selesaikan masalah kita. Kalau kita tengah sedih, kita tengah susah, kita tengah takut, tengah risau, yang risau Allah ada. Dan doa ini sebenarnya boleh tenangkan kita sebab kita seolah-olah serahkan diri kita pada Allah. Allah yang akan tolong kita settlekan apa-apa keinginan kita, impian kita, hasrat kita, semua tu menerusi doa tadi. Baik. Sebab dekat situ sebut birahmatika astaghis. Selama ni kita rasa biar orang tolong, tak. Ini Allah tolong. Lagi besarlah. Dia seolah-olahnya bila kita amal doa macam ni, bila Allah dah mula nak tolong kita, kita tak perlu minta lagi dah. Kita tak perlu minta dah. Allah tolong kita, apa-apa je Allah selesaikan. Macam tu. Kerana Allah dah start sayang kita. Tapi itulah, kena tunaikan dulu apa perintah-perintah Allah tu, tinggalkan maksiat-maksiat yang mengundang kemurkaan. Kemudiannya kita baru start dengan doa-doa yang macam ni. Allah yang akan selesaikan, Allah yang akan atur hidup kita, Allah yang akan bantu kita dalam apa jua keadaan. Kadang-kadang tak perlu minta dah. Macam ada seorang anak, dia, bapa aku bagus, best, aku minta apa-apa mesti dia bagi punya, kan? Tapi kita boleh jawab balik, bapa aku lagi best, aku tak minta pun dia bagi, kan? Mana bila sampai satu level sayangnya bapa tu kepada kita, dia tengok keadaan kita je dia tahu dah. Kita tak sempat minta lagi, dia tahu dah kita ada masalah, kan? Jadi macam kita datang ada masalah, mak kita kat kampung tiba call, kamu ada masalah ke? Dia tahu. Itu baru mak. Berapa sangatlah pengetahuan mak ni. Bayangkan Allah kalau dia dah start sayang kita berdasarkan hal doa tadi, Allahumma hayyaka bi rahmatika astaghis, pada Engkau aku minta tolong, aslih li sya'ni kullah wa la takilni nafsi tarfata ain. Kita dah start serah diri pada Allah macam tu, Allah tahulah nak buat apa, insya-Allah. Okey, so selesai yang tu. Dua tajuk yang tentang ingat. Pertama, tajuk kita adalah kekuasaan Allah. Ingat Allah ni maha hebat. Bila kita rasa Allah itu hebat, sebenarnya kita rasa mak ayah kita hebat. Dan apa-apa kita mengadu kat mak ayah, apa-apa kita yakin, alah apa sangat masalah aku ni, aku bagi tahu mak ayah aku, dia mesti boleh settle. Tapi lagi hebat daripada tu, tak sempat bagi tahu lagi, mak ayah tolong settle. Dia tahu daripada jauh je, kan? Apa anak kita tak sempat balik rumah lagi, dalam perjalanan tu kita dah settlekan. Contoh begitulah. Okey. Yang seterusnya, jangan bersedih kerana sesungguhnya masa itu bersilih ganti. Abdullah bin Zubair memenjarakan Muhammad bin Al-Hanafiyah di penjara Arim di Makkah. Maka berkatalah seorang di kalangan mereka, Kusasir Azzah, keindahan dunia ini tidaklah kekal bagi pemiliknya dan kesulitan yang ada padanya bukanlah merupakan harga mati. Masing-masing dari keduanya mempunyai masanya sendiri yang pasti akan berlaku, dan semuanya yang kualami terasa seperti mimpi di siang hari. Beberapa abad kemudian saya renungkan syair itu, dan ternyata Ibnu Zubair ataupun Abdullah bin Zubair Ibnu Al-Hanafiyah dan penjara Arim tidak lebih dari sebuah mimpi. Keduanya telah tiada, yang menzalimi dan dizalimi, yang memenjara dan dipenjara, semuanya telah mati. Mana masa itu berlalu. Jangan bersedih sangatlah. Ada orang yang kita sayang, satu hari dia jadi orang yang kita paling benci.
Ada yang kita benci, dia boleh berubah jadi orang yang kita paling suka. Kita sedih, jangan lupa, ni bukan kali pertama kita sedih. Banyak kali je kita pernah bersedih, akhirnya kita gembira je lepas tu. Dah hilang dah kesedihan tu. Kita gembira, datang pula sedih yang baru. Jangan risaulah, yang sedih baru ni pun akan hilang juga. Sebagaimana dulu kita pernah sedih. Kita bukan first time kena musibah, banyak kali dah. Kan? Dan hebatnya pula Allah bagi kita sifat lupa. Kan? Walaupun lupa tu nampak macam tak elok, tapi satu sudut yang lain, dengan lupa itulah mententeramkan kita. Dengan lupa itulah bagi kita tenang. Kalau kita asyik ingat je kita punya masalah, payahlah hidup Tapi kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, kadang ingat lupa. Kita dilupakan macam-macam benda. Kawan-kawan ada dengan kawan, kita lupa masalah kita. Masuk kuliah, lupa masalah kita. Tiba duduk seorang-seorang, datang balik masalah, stres balik. Tiba-tiba dapat makan tomahawk, lupa balik masalah tu. Gitu. Sifat lupa tu penting. Jangan doa, ya Allah, hilangkanlah sifat lupa. Payah nanti. Kalau lupa tak ada dalam hidup, semua benda kita ingat, masalah. Kita terasa hati dengan suami kita, sampai sudah kita akan terasa. Sebab duk ingat dia punya perkara menyakitkan hati tu. Kan? Suami pula pandai, dia terus beli emas kilo, terus lupa. Bagi emas kilo kat dia, awak sakit hati sangat nak ambil emas kilo. Tak tahulah ingat lagi ke tak sepatutnya lupa dah lah. Dah nampak emas tu. Okey. Jadi syair tu cerita begitulah, masa itu bersilih ganti. Dalam sebuah hadis disebutkan, la tu'addunna al-huquq ila ahliha hatta yuqada lisyati al-jalha'i min al-qarna. Semua hak-hak yang kelak pada hari kiamat pasti akan ditunaikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga kambing yang tidak bertanduk pun dapat menuntut balas perlakuan kejam kambing yang bertanduk. Kambing sama kambing pun bergaduh. Jadi kat akhirat nanti dia pun boleh balas balik. Kat dunia kau buat aku tak apa, kat akhirat nanti aku balas balik kat kau. Ni kambing punya masalah. Jadi kita punya masalah pun begitulah. Ingat semua tu akan dibalas. Jadi kambing yang tak bertanduk tu akhirat nanti Tuhan bagi tanduk besar dan kau balas balik. Jadi gitulah. Maknanya jangan sedih, masa tu akan bersilih ganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada masa kita kat bawah, ada masa kita kat atas. Orang yang kat atas tu dia akan turun bawah, kita boleh naik atas. Saya pernah zaman kerja government dululah, bos saya memang masya-Allah. Yang di jabatan dulu memang menyakitkan hati lah. Zaman tu pula macam-macam lah politik, kuat lah macam-macam lah zaman tu Kita duduk sebagai orang agama ni dalam jabatan pula. Bila start politik banyak ni, kita jadi payah lah sikit. Jadi kalau tengok bos tu, kalau mikir sebut nama dia pun rasa, kalau boleh aku tak nak lah. Tak nak. Tapi rupanya bila lepas dia pencen, baik dengan kita. Kita pun lupa masalah yang dulu tu. Kan? So itulah maksudnya, kita boleh sekali duduk dalam event, boleh ni pun kita dah lupa dah masalah dia yang dulu buat dekat kita tu. Maknanya tunggu masa dia, senang ceritanya. Inilah maksudnya, jangan bersedih, masa tu bersilih ganti. Sudah tiba masanya nanti mungkin orang tu pergi dalam hidup awak, atau orang tu pergi dalam hidup kita, ataupun kita mungkin boleh berkawan dengan orang itu, atau apa saja. Masalah-masalah yang melanda kita tu akan hilang. Kita akan dapat kehidupan yang baru. Dan jangan lupa akan ada pula masalah baru. Ingat masalah baru tu pun akan hilang. Gitu je. Okey. Ini yang terakhir untuk hari ini. Sebagai penutup kita, jangan bersedih kerana kesedihan anda membuat musuh anda gembira. Okey. Senang cerita, jangan tunjuk kelemahan kita dekat orang. Okey. Kesedihan hanya akan membuat musuh gembira. Oleh kerana itu, salah satu prinsip anjuran Islam adalah berupaya untuk mengalahkan musuh. Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Allah suruh siapkan persiapan peperangan, kerana itu akan menggentarkan musuh, iaitu musuh Allah dan juga musuh kamu.
Sabda Rasulullah kepada Abu Dujanah yang berjalan dengan angkuh di antara tentera kaum muslimin yang kalah, innaha lamisjatun yubghiduha Allahu illa fi misli hadzal mawtin. Sesungguhnya cara jalan seperti itu dimurkai oleh Allah kecuali di tempat ini, iaitu di medan peperangan melawan musuh. Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan para sahabatnya untuk berjalan dengan penuh kekuatan di sekitar Baitullah untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin kepada orang musyrik. Semoga kesulitan yang kau alami petang hari ini berakhir dengan keselamatan dan mendapat jalan keluar bagi kamu semua, sehingga musuh menjadi mendongkol dan kerinduan yang menyengat hati teman-teman kepada Baitullah menjadi terubat. Kalau sedih, jangan tunjuk sedih, senang cerita. Jangan tunjuk, sebab itu akan menunjukkan kita kalah. Kuatkan jiwa kita, tunjukkan kita tak ada apa-apa. Dan itu yang Nabi sedang buat kepada, itu yang Nabi ajar kepada para sahabat. Walaupun sahabat risau, Islam tak ramai, tapi jangan tunjuk kerisauan tu. Ni yang kita kata apa? Keegoan yang perlu ada dalam diri. Ego-ego yang dibenarkan. Bukan ego yang memberi kesombongan, tak, tapi ego yang membina kekuatan pada kita. Gitu ya. Kena tunjuk bagus. Ini maksudnya tunjuk bagus yang dibenarkan. Tapi bukan untuk sombong, tapi untuk membina kekuatan. Okey. Firman Allah SWT, wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Ni cerita pasal ketika Islam mengalahkan tentera Rom. Dan di hari kemenangan itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Surah Ar-Rum ayat 4. Okey. Hati orang yang memusuhi kebenaran dan nilai keutamaan akan terhiris jika mereka tahu tentang kebahagiaan, kegembiraan dan kesenangan kita. Orang buat nanya dekat kita, memang dia nak kita jatuh, tiba-tiba dia nampak kita tak jatuh-jatuh. Itu akan melemahkan dia. Cuma kalau dia kuat, dia akan buat lagi lah kepada kita. Tapi kita kena persiapkan diri itu supaya orang jangan buat lagi, dan kita pun belajar supaya jangan kena lagi. Jadi kita kena tindas, kita kena tipu sebab kita kadang-kadang tersilap langkah. Jadi kita pun kekalkan momentum kita, jangan tunjuk yang kita kalah, kita terus kekal. Gitu ya. Tapi dia adalah risiko-risiko lain tu akan ada lah juga. Contoh, okey. Contoh, saya nak kutip hutang dengan orang-orang yang berhutang dengan saya. Jadi kalau saya tunjuk saya tengah tak ada masalah, orang tak nak bayar hutang. Kan? Sekarang ni kita tak nak tunjuk kita down sekarang ni. Kan? Kita hebat sepanjang masa. Selagi hebat tak payah nak bayar. Kan? Jadi tu pun masalah juga tu. Tapi ada waktu kena tunjuk down lah maknanya. Masa tu baru kita konon-konon merayu, lantaklah aku berlakon je lah, susah. Yang penting kau bayar hutang. Itu cerita lain lah pula ya. Kita terpaksa rendahkan diri kita. Kalau tunjuk aku hebat kan, dia yang cerita sakit hati lah. Yang cerita akhirnya terus kita pula sengsara pula dengan kita tunjuk hebat tu. Jadi sesekala boleh tunjuk juga lemah lah. Okay. Kita prank dia. Kita prank dia. Tunjuk kita susah tapi sebenarnya kita okey je. Sebab ada orang yang kita kena ajar macam tu ya. Ada orang yang kita kena ajar dengan kita kena tunjukkan kelebihan yang ada pada kita. Okey, bukan untuk kesombongan. Sekali lagi, bukan untuk kesombongan, tapi untuk mengajar orang lain supaya tidak sombong. Okey. Contohlah, kalau kita buka dalam perbincangan kesombongan, ada sombong-sombong yang dibenarkan dalam Islam. Contoh ni dalam peperangan ni kan, Nabi SAW contoh bila nak pergi perang, Nabi dia akan mengaku, ni aku ni cucu Abdul Muttalib. Kan nak tunjukkan kesombongan. Abdul Muttalib sangat dikenali di Mekah. Dia keturunan yang hebat, turun-temurun keturunan Abdul Muttalib ni, Bani Hashim ni, semua orang yang hebat-hebat. Jadi Nabi nak perang, Nabi kena tunjuk kehebatannya, dia beritahu dia keturunan siapa. Ni contoh. Satu sudut kita nampak macam apa nak kena cerita pula benda dia kan. Lantaklah awak nak datuk ke siapa ke? Saya peduli apa? Awak nak sombong ke keturunan awak bagus sangat ke? Satu sudut nampak, tapi tak. Satu sudut dibenarkan supaya nak tunjuk jangan kita lemah. Okey?
Contoh orang yang suka berbantah dengan kita, contoh. Awak nak lawan ni, kerana satu sudut mungkin kita akan kata apa sombong lah kan. Awak lawan ni awak belajar sampai berapa? SPM. Saya siapa? Sampai PhD. Jadi awak tak percaya saya yang ada PhD ni. Jadi awak masih nak dengan awak punya SPM tu, nak lawan saya punya hujah. Kalau orang yang degil lah. Bukan untuk kita cakap tu, bukan kena untuk kesombongan, bukan kena nak cerita yang kita ni bagus, tapi nak tunjuk bahawa kita tidak boleh dikalahkan. Okey, tapi benda macam ni kena jiwa tu kena bersih lah. Kalau tak, dia boleh jadi sombong lah. Kalau kita asyik cerita kelebihan kita boleh jadi sombong yang betul-betul, yang akhirnya kita terlajak pula, dan itu boleh merosakkan kita. Jadi senang ceritanya, tajuk yang ini adalah jangan sedih, jangan tunjuk kelemahan, jangan tunjuk kesedihan, kerana itu akan membuatkan musuh gembira, musuh rasa dia dah mengalahkan kita. Okey. Muka surat sebelah tu tengok hadis Nabi SAW tengah-tengah tu, Nabi pernah berdoa, Allahumma la tushmit bi aduwan wala hasida. Ya Allah, janganlah engkau membuat musuh dan orang yang dengki kepadaku senang dengan kesusahanku. Dalam hadis yang lain, wa na'udzubika min syamatatil a'da, kami berlindung kepadamu dari ejekan musuh yang senang dengan kesusahan kami. Kita perasan tak orang Palestin dia menangis masa anak berlepas mati tu. Tapi tengok ucapan dia apa. Dia tunjuk semangat kan. Aku menangis bukan sebab aku sedih anak aku mati. Aku menangis sebab aku tak mati bersama dengan dia. Contoh. Ada yang bersemangat tunjuk gambar-gambar anaknya yang mati. Dia tunjuk satu-satu. Bukan tunjuk kesedihan, tunjuk kebanggaan pula anak dia jadi syahid. Jadi benda macam ni menyakitkan hati musuh-musuh ni. Masuk bulan Ramadan, dia boleh pesta buka puasa, tak ada apa-apa je. Kan? Cik ada decoration fanus apa semua, mana datang supplier pun tak tahulah. Kan? Lampu-lampu gelip-gelip ada. Lepas tu sekejap ceasefire, sekejap je mall dah buka. Kan sekejap je Gencatan Senjata dah buka mall. Tunjuk jangan lemah. Boleh gitu Saya ingat lagi masa banjir besar yang tahun 2004 ke apa, yang satu Malaysia kena teruk tu kan. Ramai orang yang akhirnya dia tunjuk kelemahan masing-masing. Down, tunjuk tak ada nak buat apa-apa, nak survive tak boleh. Sebab apa? Sebab masing-masing mengharapkan bantuan. Sebab kalau tunjuk hebat, orang tak bantu pula. Jadi manusia tu akan sentiasa jadi lemah je lah. Jadi tak bagus benda macam tu. Sebagaimana banyak asnaf yang bila dia dah dibantu, dapat rumah, dapat perabot, dapat dapur sebagainya, dia tinggal ke rumah tu, dia still duduk dekat reban ataupun setinggan tu, supaya dia nak terus tunjuk lemah dan akhirnya orang bantu dia. Itu lemah jiwa tu. Jadi Islam tak nak ajar kita lemah jiwa. Sebab tu dia kata jangan sedih, sebab kesedihan tu akan melemahkan musuh dan dia akan melemahkan jiwa kita sendiri. Okey. Bawah sekali, tersenyum kerana kenyataan-kenyataan pahit, bersabar atas segala musibah dan tabah menepi semua ujian hanya akan membuat kecut hati orang-orang yang senang melihat penderitaan orang lain dan meredakan kemarahan di hati orang-orang yang mendengki. Berlaku apa-apa kita senyum je. Okey, saya rasa situ dah dulu. Kita nak berhenti. Tunjuk kekuatan jiwa kita dan tunjuk di luar. Satu sudut tunjuk tu tak bagus. Tapi dalam keadaan-keadaan begini, ini tunjuk yang dibenarkan. Banyak je perkara yang asalnya tidak boleh, tapi dia dibolehkan. Kan? Menipu tak boleh, tapi ada waktu dibolehkan. Kan? Bukan sunat harus. Kalau sunat digalak menipu harus dia dibenarkan untuk menipu. Mengungkit satu sudut tak boleh, mana boleh mengungkit membatalkan pahala kan. Tapi satu sudut boleh untuk menyedarkan. Lagi inilah antaranya ni. Kita cerita kelebihan kita untuk membina kekuatan kita. Nak cerita kelebihan ni kalau boleh jangan sebab nampak sombong pula. Tapi tak. Kalau tak awak tak cerita, awak nampak lemah, nanti orang tindas pula awak.
Jadi kita kena cerita pula kelebihan kita. Gitu. Wallahu a'lam. Boleh setakat ni kita berhenti kat situ dulu. Ada apa-apa sharing, sesiapa yang nak sharing? Ya Kak? Sebagai statement, dia kata beruntung sesiapa yang jatuh sakit pada 10 malam terakhir ni. Betul ke Ustaz? Ada statement saya dapat. Apa alasan dia? Dia kata kalau 10 malam terakhir ni orang terjatuh sakit, dia punya doa-doa dia akan dimakbulkan. Okey. Saya setuju je apa dia cakap tu. Maksudnya ayat itu mungkin sesuai untuk orang yang sedang sakit. Ialah mana orang yang sedang sakit lah. Ayat tu sesuai diberitahu kepada orang yang sedang sakit untuk nak naikkan emosi, semangat dia. Kalau cakap kat orang sihat, payahlah macam tu kan. Supaya semua orang jadi sakit ke? Tak. Jadi kepada orang sakit kan dia tengah down, dia tak boleh nak ibadat ini semua kan. Jadi kita kata tak apa, awak beruntung. Awak beruntung sakit. At least awak sakit, awak tak buat dosa. At least awak sakit, doa awak tengah didengari. At least awak sakit, awak ingat Tuhan selalu. Awak sakit, awak boleh ibadat. Tak payah nak pergi masjid susah-susah, jam apa semua. Awak boleh sembahyang atas katil awak dengan sekadar awak begitu je. Beruntung awak sakit. 10 akhir ni doa awak didengari oleh Allah. Allah bersama dengan awak. 70,000 malaikat ada kat sisi awak. Mungkin itulah kot. Saya rasa lah. Statement tu tak sesuai disebut general. Sesuai disebut pada orang yang sedang sakit. Wallahu a'lam. Okey, so itu saja untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita sambung pula. Bersikap optimis, kena yakin dalam hidup, insyaAllah. InsyaAllah yakin ini akan menjadi sebab kita berjaya, kita bahagia, insyaAllah. Alhamdulillah, mohon ibu-ibu tolong doa ya. Doalah sikit kat saya yang hina, yang alpa. 10 akhir Ramadan, kita pun tak tahu adakah Ramadan tahun depan kita bertemu lagi atau tidak. Kita kalau boleh setiap malam akhir Ramadan ni, setiap kali subuh tu je, kita kena rasa kita kehilangan satu hari. Tambah pula malam-malam ganjil. Kita dah ibadat, cuba usaha ibadat ni. Masuk saja subuh, kita rasa Allah, aku dah habis dah, satu malam dah. Tinggal bermalam lagi. Kita kena rasa satu kehilangan setiap kali terbit fajar. Sebab 10 akhir ni keutamanya adalah pada malamnya. Siangnya utama juga, tapi malamnya yang paling utama. So kita kena rasa kehilangan sesuatu. Walaupun kita dah perform dah ni, dah buat sungguh-sungguh dah. Bila masuk subuh je kita dah rasa Allah, malaikat dah pergi, malaikat dah naik balik. Jadi kalau boleh kita tak nak hilangkan momen kita pada setiap malam-malam yang ada ni. Sebab tu kita nak doa banyak-banyak, Allah tak bagi kita mengantuk sangat. Tapi saya rasa lah, ni saya buat eksperimen sendirilah. 10 akhir ni memang kena kurang makan kalau betul-betul nak hidup malam. 20 hari yang pertama ni mungkin kita kurang juga makan ya? Tapi akhir ni lagi kena kurang sebenarnya. Tak tahu lah, saya rasa gitu. Kalau saya makan terlebih sikit je, dia akan mula dia bukan ngantuk dan malas, ni benda yang sangat dekat dengan kenyang. Saya cuba buat rutin yang sama kalau saya dekat Mekah. Sebab dah berapa tahun ni saya dekat Mekah kalau 10 akhir Ramadan. Cuma tahun ni saya tak ada rezeki, sedih jugalah bila kawan-kawan kami yang 10 akhir Ramadan ni dapat pergi, saya tak dapat pergi tahun ni. So dia orang pun merindui kita, dia hantar gambar kan, ustaz tak ada lain apa semua kan. Dan yang lagi bestnya Awin boleh pergi, isteri saja dapat pergi. Dia pergi kemarin. So tengah malam pukul 2 pagi flight dia. Tak ada. Awin pergi dengan Mar. So 10 akhir Ramadan, rutin kami khususnya adalah malam memang tak tidur. Dan tidurnya pagilah, lepas syuruk, lepas duha tu tidur 2-3 jam sebelum zuhur bangun. Bila bangun tu tak tidur dah lah sampai lepas subuh esok. Jadi pengalaman itu, momen itu sangat indah sebab pagi kita tak ada kerja sebab kita bercuti untuk ibadat kan. Kalau kita kat Malaysia nak buat macam tu susah. Nak berjaga malam, esok pagi ada komitmen, yang kerja lagi kan. Saya kerja lagi, ada yang time kuliah lagi, ada yang lepas kuliah ada kerja pula, ada meeting pula tengah hari. Jadi macam mana nak berjaga malam, siang nak tidur tak sempat, tidur pun dapat sejam 2.
Terpaksa. Pertama, kena minta doa supaya Allah bantu kita. Sebab Allah yang create masa tu. Jadi kalau kita memang betul-betul minta, ya Allah aku nak jaga malam, sama aku nak berehat pagi, biar sejam pun tak apa, tapi sejam tu yang macam 5 jam. Kita nak betul-betul deep sleep tu yang penting. Tidur yang quality tu kan. Dapat tidur 5 jam pun, tapi kalau awake sepanjang tidur, apa gunanya kan? So kita tak nak macam tu. Jadi benda tu boleh doa je. Memang biologik memang tak logik lah. Malam berjaga, siang ada kerja, macam mana? Logik memang tak logik, tapi sebenarnya boleh, Allah boleh buat benda tu, Allah boleh bagi. Sebab tu kita kata tadi, kita bincang tadi, serah pada Allah. Jangan fikir awak punya logik tu. Macam mana Ustaz, saya nak bangun malam, esok saya kerja. Kita yang still decide diri kita. Jadi kalau saya tidur malam, esok saya boleh kerja. Ya ke? Tak semestinya pun. Ramai je orang tidur malam, siang tu mesti ngantuk, mesti letih, mesti itu Jadi serah pada Allah. Ya Allah, aku nak bangun malam. Yang penting masa sama pagi pun aku taklah sampai pening pula. Tak cukup tidur. So benda tu sebenarnya boleh dirangkumkan dekat aslih li sya'ni kullah tu yang kita baca doa tadi. Kau perbaiki semua urusan, kau aturkan, kau tentukan. InsyaAllah So yang saya sebut tadi, bila di Mekah memang buka puasa dia apa sangat je pun. Kan, kalau betul kita nak iktikaf duduk masjid, memang susah nak dapat makanan yang sedap-sedap. Kan? Jadi memang jawapannya memang duduk dalam masjid, memang dapat roti kering tu, memang dapat kurma satu box tu 5 biji tu dengan yogurt, air. Untuk nasi dapat set yang ada air jus. Yang terbaru tahun ni saya tengok ramai orang dapat duit dalam tu. Ada yang 500 rial, ada yang 100 rial, dia random lah, nasib lah siapa yang dapat. Oh, Arab ni dia pelik-pelik kalau dia sedekah So kita makan tu je, roti, kurma. Rupanya benda tu memang boleh tahan sampai subuh. Memang dia sedut logik. Kita nafsu nak juga makan cara lain kan, pun nasi lah apa semua, tapi sebenarnya cukup je makan benda tu. Dan sebenarnya rupanya dengan benda tu lah yang boleh bagi kita kuat untuk ibadat tu. Fikir logik macam tak cukup ni. Sebab saya pernah je, walaupun kita dah biasa makan makanan Arab yang roti kering dia tu dengan yogurt, dengan dukah, dengan herba Arab dia tu, dengan kurma. Kan, lagi 5 minit nak azan, kita hancurkan kurma, campur dalam yogurt, ambil dia punya serbuk tu, bubuh dalam tu, kacau-kacau. Kan, awal-awal dulu macam rasa benda ni biasa je lah. Dalam hati kata, orang Arab ni kaya-kaya, takkan ni je bagi. Kan? Tapi bila one time, bila kita dah biasa, kita rasa makanan itu sangat bagus untuk kalau betul awak nak ibadat. Sebab tu makanan tu dihidangkan dalam masjid. Macam kita dalam masjid, pergi tengok hidangnya macam mana kan. Dalam masjid juga, pergi tengok hidangnya macam mana. Kan? Jadi imam pun boleh mengantuk. Kita tahulah kita jadi imam. Bayangkan kalau imam tengah baca, nak menghafal dan baca pun boleh mengantuk. Bayangkan belakang yang menganga je dengan imam baca. Atau pejam kalau untuk khusyuk. Tidak khusyuknya. Kan? Makanan tu sangat penting sebenarnya. Saya pernah terdetik. Masa tu dah nak buka puasa dah. Kebetulan fahamlah hujung Ramadan ke ramainya orang. Saya kena naik rooftop. Dah lah eskalator berapa level kan? 3 level nak sampai atas. Dan menghadap ni hidangan wajabat iftar tu. Yang dalam plastik tu kan. Sambil saya mengkawan 3-4 orang. Terdetik dalam hati je. Dia orang ni daripada dulu sampai sekarang ni je dia orang bagi. Dalam hati je. Terus saya sakit perut yang memulas-mulas. Mana makanan yang saya makan semalam tu dia reject terus. Yang saya tak boleh stay. Saya kena turun. Keluar King Aziz Gate tu memang toilet nombor 3 tu lah depan sofa tu. Dan akhirnya saya toilet dan saya buka puasa tepi toilet. Bermula detik itulah saya suka makan makanan Arab tu. Bukan senang membuang. Jangan komplain. Punya makanan itulah yang boleh bina jiwa kita, makan yang sikit dan boleh ibadat malam insya-Allah. Okey. Itu eksperimen sendirilah. Kita cuba je makan banyak, tengok jadi macam mana. Tengok makan sikit jadi macam mana. Rupanya betul makan sikit. Ulama sebut lama dah, makan sikit tu menyebabkan kita kuat ibadat. Kita fikir makan banyak untuk kuatkan fizikal kita. Tidak. Dia akan melemahkan jiwa kita. Wallahu a'lam. Okey, itu saja. Terima kasih banyak kepada semua ibu-ibu sekalian. Semoga Ramadan kita ini Ramadan yang terbaik. InsyaAllah Allah terima semuanya. Allah makbulkan doa-doa kita dan perbincangan kita tentang masalah-masalah hidup
kepayahan, kesusahan, kesedihan kita semua, insya-Allah kita masih ada Allah, kita masih boleh ibadat. Ini pun dah syukur banyak. Yang menyebabkan kita dengan ibadat inilah Allah akan recover balik semua masalah-masalah kita. Yakinlah benda tu, jangan sangka buruk dengan Allah. Cuma berikan masa yang sesuai untuk Allah berikan apa yang sesuai untuk kita. Okay? Kita jangan paksa Allah untuk bagi, sebab Allah lebih tahu bila waktu yang sesuai untuk bagi dekat kita. Itulah waktu yang terbaik, ya. Okay, so itu saja. Sekali lagi saya mohon doa semua ibu-ibu sekalian, doakan saya juga supaya setiap malam kita ni malam yang penuh dengan ibadat dan diterima doa. Yang paling utama keampunan di sisi Allah. Yang sebab ampun itulah, bila Allah once dah ampun kita, barulah Allah akan buka semua pintu dunia ni. Yang menyekat kita dalam dunia ni sebab dosa yang belum diampunkan. So minta dulu ibu doa ni, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta banyak-banyak sampai Allah betul-betul redha dan ampun kita, barulah dunia ni akan kejar kita. Okay, insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi ma baqiya min Ramadan warzuqna lailatul qadr wa a'inna 'ala siyami wal qiyam wa ghadil basar wa hifzil lisani wa tilawatil Quran. Allahumma ya Allah, berkatilah kami pada bulan Ramadan ini ya Allah. Andai inilah Ramadan kami yang terakhir ya Allah, Kau terimalah semua amalan-amalan kebaikan kami ini. Kau terimalah kami di kalangan hamba-Mu yang Kau berikan keampunan dalam Ramadan ini, dan janganlah Kau keluarkan kami dari Ramadan melainkan Kau mengampunkan semua dosa-dosa kesilapan kami ya Allah. Ya Allah, Kau juga Maha mendengar semua doa ya Allah. Bulan Ramadan Kau janjikan pengambulan dan perkenan semua doa ya Allah. Maka kami pohon berdasarkan apa yang kami inginkan dalam hidup kami ya Allah. Kami tahu ada kalanya tidak sesuai bagi kami, maka Kau berikanlah, perkenankanlah doa-doa yang terbaik, yang paling sesuai untuk kehidupan kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, lah kekuatan kepada jiwa kami ya Allah untuk menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan ini. Berilah kekuatan kepada kami, tidak malas, tidak mengantuk ya Allah, supaya kami boleh berjaga malam untuk mengabdikan diri, menyembah, sujud kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan masalah atau apa jua kerungsingan dalam hidup kami, kesedihan, kepayahan, musibah ini ya Allah, kami tahu Engkau yang beri kepada kami untuk Engkau menguji kami, menambah kekuatan jiwa kami ya Allah. Maka dengan musibah ini kami bersyukur ya Allah, Engkau telah mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, yang menjadikan kami mudah untuk beribadat, untuk bangun malam, untuk beriktikaf, untuk membaca Al-Quran, berzikir, untuk melakukan ibadat kepadamu ya Allah. Ya Allah, dengan ibadat-ibadat ini kami persembahkan kepadamu ya Allah sebagai amal soleh kami ya Allah. Maka dengan itu Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, dan Kau keluarkanlah kami daripada semua musibah-musibah yang menyempitkan dada kami ini ya Allah. Allahumma ya Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta maaf banyak-banyak, kita pun tak lama lagi nak raya dah. Jadi mungkin kita tak sempat nak jumpa raya, kita jumpa lepas raya lah ya.